Korang kalau buat homestay, aku rasa sangat recommend jangan pakai benda ni. Sebab apa, dia agak merenyahkan dan membuang masa untuk kita cuci tandas. Sebab apa, bila kita pakai jenis berus tandas macam ni, kita perlu cari sabun, baru kita boleh cuci. Tapi aku nak recommend kat korang untuk guna yang jenis ni. Ini adalah berus untuk kita cuci tandas, 2 dalam 1, dan nampak lebih kemas dan cantik kalau kita letak dekat toilet kita. Nak bandingkan kita guna benda ni, kita nak kena cari lagi dia punya sabun. Macam ini tak perlu lagi guys. Kita just angkat je. Kita ambil dia punya berus. Berus dia adalah sepanah. So kita kelipkan kat sini. Korang tengok. Dan kita boleh terus mencuci kita punya toilet. So kita boleh terus cuci kita punya toilet. Dia punya bau sabun pun memang wangi tau. Korang bolehlah cuci. Memang sangat mudah jenis macam ni. Dan tak perlu lagi buang masa untuk kita nak cari sabun. Sebab apa, dia punya berus ni dah terus sekali dengan sabun. Kita dah terus boleh cuci kita punya toilet bowl ni. Kalau kita nak cuci sini pun tak ada masalah. Sabun dia memang banyak. Jadi untuk korang yang buat homestay, bagi aku memang sangat menjimatkan masa. Settle cuci, kita just buangkan sahaja dekat dalam tu sampah. Kemudian kita flush. Selesai je, simpan balik. Nampak lebih kemas, nampak lebih cantik. Kalau korang berminat nak dapatkan berus pencuci toilet ni, korang boleh dapatkan dekat link aku dah sediakan dekat bawah. Dapatkan segera guys.